Korang bayangkan, dalam keadaan ekonomi sekarang, mana lagi nak cari rumah jenis semi-detached corner lot dengan tanah yang sangat luas, tapi harga di bawah RM500,000? Tolong jangan skip video ni sebab unit macam ni biasanya laku keras dan tak lama dalam pasaran. Jom kita tengok rapat-rapat sementara unit ni masih ada. Rumah yang saya nak kongsi ni adalah sebuah semi-detached corner lot yang terletak di Taman Seroja, Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor. Apa yang paling best tentang lokasi ni? Kawasannya dah sangat matang, paling tenang untuk mak ayah. Rumah ni terletak betul-betul bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan Taman Seroja dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi. Anak-anak nak pergi sekolah jalan kaki saja, dah jimat kos van sekolah di situ. Mari kita tengok spesifikasi rumah. Status tanah adalah leasehold bumi lot dengan keluasan tanah yang sangat luar biasa, iaitu 4,284 kaki persegi. Memang luas sangat kalau nak buat kenduri atau bagi anak-anak main bola. Rumah ni ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Bahagian dapur basah pun pemilik dah siap buat renovasi dan besarkan. Kemudahan lain macam kedai Mr. DIY, Econ Safe dan Domino Pizza semuanya sangat dekat. Pemilik nak lepaskan rumah ni pada harga RM495,000 sahaja dan harga ni kita masih boleh bincang dan nego tipis. Kalau korang serius tengah cari hartanah berbaloi di area Sepang, terus hubungi agen jualan berdaftar. Encik Bishardi Muhammad Hasbi di talian 016-689-8236. Jom set masa untuk viewing sekarang sebelum terlambat.